Soalan seterusnya, kenapa kita ikut mazhab? Sedangkan sudah ada Quran dan hadis. Kita ikut Quran dan hadis lah. Dengar baik-baik. Soalan itu banyak orang terperangkap. Ramai orang terracun dengan soalan seperti itu. Kalau orang yang belajar agama, insya-Allah dia tidak terperangkap dengan soalan seperti itu. Kerana dia sudah belajar dan orang yang belajar ini dia ada cahaya. Bila dia ada cahaya, datanglah benda-benda yang nak menggelapkan dia tak boleh. Kerana dia ada cahaya. Al-ilmu nurun. Sebenarnya ilmu itu cahaya. Yukzabu fil qalbi, yang dicampakkan ke dalam hati orang-orang yang belajar. Lepas tu, bila kita belajar, bukan kata bab mazhab. Semua bab. Kan bila kita belajar bab solat. Kita belajar bab taharah. Contohlah, kalau mudahnya, kalau belajar bab sujud. Selama ni kita larang. Kita duduk kerja, duduk main motor dan sebagainya, duduk ngaji. Bila kita pergi belajar bab sujud, kita akan sebut dalam hati, oh gini sujud yang betul. Ada tak? Itulah cahaya. Itulah contoh cahaya. Dulu gelap. Sekarang sudah nampak. Oh baru nampak, gini baru betul sujud. Selama ni kuat dah betul. Dan mana nampak? Sebab ada suluh. Mana lapu? Ilmu tu lapu. Selama ni tak ada orang suluh dalam gelap. Sebab itulah tujuan belajar agama, untuk keluar dari gelap kejahilan kepada terangnya cahaya ilmu pengetahuan. Baik. Mazhab tu apa? Mazhab ini ialah pandangan ulama, huraian-huraian ulama, bimbingan ulama, fatwa ulama. Itulah mazhab. Baik, zaman Nabi ada tak mazhab? Tak ada. Kerana apa? Bukan mazhab, semua benda tak ada. Yang ada Rasulullah. Okey? Mazhab-mazhab ni ulama beri pandangan. Hukumnya batal, hukumnya najis tapi dimaafkan. Itu pandangan ulama. Banyak tak kita jumpa dalam kitab? Itulah mazhab. Okey? Jadi beri pandangan pada zaman Rasulullah, berapa orang beri pandangan? Mudah. Saya nak suka jalan mudah. Tak boleh panjang-panjang, kau nak pusing rambut, batu nang. Straight to the point. Okay? Zaman Nabi ada tak ulama yang beri pandangan selain pada Nabi? Tak ada lah. Okay? Pagi turun ayat tentang taharah, tentang tayamum. Petang karang turun ayat tentang cerai. Esok turun ayat tentang iddah. Petang lusa turun ayat tentang ihram haji. Okay? Jadi turun ayat Nabi cerita. Turun ayat Nabi sampaikan. Tak ada mufti, tak ada qadi, tak ada jabat agama, tak ada maidam, tak ada mahkamah syariah. Semua tak ada. Yang ada Rasulullah. Nampak? Hukum dari orang yang satu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Bila Nabi wafat. Bila Nabi wafat tinggal siapa? Sahabat. Sudah terjadi mazhab. Nampak apa maksudnya? Sudah terjadi ulama-ulama di kalangan sahabat memberikan pandangan, dan pandangan ada yang muafakat dan ada pandangan itu ikhtilaf, berlaku perbezaan. Nampak? Kenapa sahabat beri pandangan? Kerana ada hukum yang baru. Bila ada hukum yang baru, dalam Quran tidak disebut dengan jelas, di dalam hadis tidak disebut dengan mantuk, tak dengan tersurat. Lagu bertanyalah kepada ahli-ahli fiqh sahabat. Di antara ahli fiqh sahabat, imam yang 4. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Aisyah radhiyallahu anhum. Nampak? Jadi kita akan jumpa mazhab di kalangan sahabat, iaitu pandangan yang berbeza. Dalam bab zakat, Sayyidina Abu Bakar fatwa lain, Sayyidina Umar fatwanya lain. Nampak tak pandangan berbeza? Sebahagian sahabat ikut pandangan Sayyidina Abu Bakar, sebahagian sahabat ikut pandangan Sayyidina Umar. Tak ada masalah apa-apa. Dan Nabi SAW pesan kepada Muaz bin Jabal ketika diutus Muaz ke negeri Yaman. Sampai di Yaman, kalau ada masalah berlaku, kamu nak hukum daripada mana? Nabi tanya, daripada Quran. Kalau tak ada dalam Quran, daripada hadis. Kalau tak ada daripada hadis, aku beristihad. Alhamdulillah, Nabi memuji fatwa mufti pertama yang Nabi utuskan ke negeri Yaman, mula-mula ayat Quran dulu. Tak ada Quran, hadis. Tidak ada dalam hadis, dia beri pandangan dengan melihat kepada Quran dan hadis. Itulah pandangan-pandangan ulama. Bila hukum itu baru berlaku, kita perlukan pandangan ulama. Jadi bila ulama beri pandangan, kita pun dapat faham. Bahkan ayat Quran yang sudah ada pun, kita nak tahu apa maknanya, perlukan pandangan ulama. Ikut pandangan ulama, itulah orang panggil bermazhab. Bukan saja dalam bab fiqh, dalam bab tafsir, pandangan yang berbeza, pandangan yang mufakat berlaku. Ada ayat, ulama-ulama tafsir sepakat menafsirkan maksud yang sama. Ada ayat, ulama tafsir berbeza memberi tafsiran. Begitu juga dengan hadis.
Bahkan dalam ilmu mustalah hadis, ada ulama yang sepakat mensahihkan sebuah hadis dan ada ulama yang berbeza. Kata sebagian ulama sahih, kata sebagian ulama hasan, kata sebagian ulama sahih, kata sebagian ulama dhaif. Nampak? Terjadi perbezaan. Nampak lagi? Contoh, kenapa terjadi perbezaan? Kerana tidak jelas di dalam Al-Quran dan hadis dan keadaan ilmu para ulama yang bersandarkan kepada cara mereka mentarjih mana-mana dalil. Contoh yang mudah. Kenapa tak ikut Quran? Kalau Quran dan hadis sebut dengan jelas, tidak ada mazhab. Contoh dalam Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Tak, pencuri laki-laki dan perempuan, hendaklah kamu hukum potong tangan keduanya. Tidak ada mazhab dalam bab potong tangan pencuri. Tak ada. Semua ijma' sepakat. Kenapa sepakat? Kerana jelas dalam Quran, faqta'u, potong aidia, kedua tangan. Tidak ada beza. Tak ada lah ulama ni kata potong telinga. Lepas tu kata potong siku, potong dagu, potong keting. Tak ada. Kenapa? Dalam Quran jelas. Faqta'u aidia. Hendaklah kamu hukum potong kedua tangannya. Mazhab Syafi'i potong tangan, Hanafi potong tangan, Hambali potong tangan, Maliki potong tangan. Okey? Tapi ada tak sebut dalam Quran kat mana nak potong? Ada sebut tak Ustaz? Tak ada sebut dalam Quran potong kat mana. Maka perlu pada pandangan ulama' berijtihad. Maka ulama' mujtahid berijtihad. Ijtihad mereka itu keputusannya berbeza. Ada sebagian imam mazhab mengatakan yang dipotong adalah pada pergelangan. Ada dipotong pada tapak tangannya sahaja. Ada dipotong pada siku, ada dipotong pada pengkal bahunya. Tak ke semua tangan. Kenapa terjadi mazhab? Kerana dalam Quran hanya menyebut potong tangan saja. Memang tangan mereka sepakat potong. Tapi tempat mana potong? Maka jadilah pandangan yang berbeza. Itu contoh. Okey, yang kedua contoh. Kadang-kadang sebab hadisnya banyak. Ada hadis meriwayatkan Nabi meletakkan tangan lepas sembahyang bawah pada pusat. Ada hadis Nabi letak di atas pusat. Ada Nabi letak hadis letak atas pada dada. Bukan atas tekuk atas dada lagu ni. Ketiga-tiga hadis ini dipakai oleh imam mazhab. Imam mazhab Hanafi mengkuatkan hadis bawah pada pusat. Imam mazhab Syafi'i mengatakan hadis yang kuat ialah di atas pusat. Imam mazhab Hambali mengatakan di atas dada sanadnya lebih kuat di sisi mereka. Jadi kita nak amal hak mana? Tiga-tiga hadis. Kena buat tiga selalu. Dah, pakai dah lah. Kita ikut mazhab Syafi'i atas pusat. Faham lagi? Kita ikut mazhab Hambali atas dada. Kalau kita tak mau ikut mazhab, kena ikut hadis. Allahu Akbar. Dia nak sembahyang pun. Nampak? Semuanya hadis. Tak. Jadi ditarjih mana-mana. Nampak? Jangan kita pula yang tarjih. Okey? Jadi, siapakah imam mazhab? Imam mazhab lebih kurang 18 orang. Yang kekal sampai sekarang, tadwin ada mufti, ada qadi, ada ulama' dan sebagainya. 4 mazhab fiqh. Fiqh ni 4 mazhab. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Siapakah mereka? Mereka ini imam. Bukan imam masjid. Imam di sisi ulama. Imam apa? Imam mujtahid. Mujtahid apa? Mujtahid mutlak. Direct tengok Quran dan hadis, baca ayat Quran, baca hadis, terus mengeluarkan hukum sah batal halal haram. Itu imam mujtahid. Jadi kalau kita tak nak ikut mazhab, boleh atau tidak? Boleh. Apa syarat? Kamu imam mujtahid. Imam mujtahid ni siapa ikut? Ulama dunia ikut. Berjuta ulama dunia dari dulu sampai sekarang ikut Imam Hambali. Berjuta ulama yang sudah ikut Imam Hanafi. Berjuta ulama sudah ikut Maliki dan Imam Syafi'i. Kita tak nak ikut mazhab, boleh. Ulama dunia ikut kamu. Siapa dalam masjid ni ulama dunia ikut dia? Cuba bangun. Itu cara. Seorang laki-laki datang berjumpa Imam Hambali. Kalau saya tak nak ikut perkataan Tuan atau Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abu Hanifah, banyak mana saya kena hafal hadis. Saya boleh keluarkan hukum sendiri. Kata Imam Hambali tak banyak. 300,000 hadis dengan sanad. Nampak? Sekarang ni orang hafal hadis dalam dunia 1,000 hadis. Sekarang 1,000 hadis. Tu ulama' sekarang. Ulama' hadis sekarang yang ada tu pun tak ramai. 1,000 hadis. Nampak? Kalau